Assalamualaikum. Hai adik kakak. Hari ni projek tukar motor kipas kereta Suzuki Swift tahun 2012 1.5. Kena buka lah bumper dia tu depan tu. Baru Senin nak kerja ni. Ni terus kena tarik lagi tu tubik. Ni hang buka dah ni kipas ni, motor kipas tu. Buat tubik dah. Video ringkas lah ni. Nak royak lebih kurang lah. Agak-agak pehel lah. Ni motor kipas ni kat lama ni. Ni. Ono takut nak buka aircon. Dia kata bunyi kasar dia kata. Dia ada free play kan. Siapa masa dia ada lah tu. Ni hak baru ni. Sekedar spare part 180 original. Hak murah pun ada dalam 80 riyal. Tapi tukar hak original lah. Tahan lagi 10 tahun. Lebih-lebih. Frame ni besi ni frame ni. Hak ngikat dia nya 2 butir atas 2 butir bawah. Buk size 10 mm. Ni hang pasal dah lah ni. Pasal ni ni. Kilap lah tu. Kita kipas baru dah siap start dah tadi senyap bunyi enjin nya. Pasal ekor senyap je lah. Frame ni pasal balik lah. Ni besi ni. Besi depan ni. Kalau tak buai besi ni tak boleh tobek. Kipas tu paling payah dia duduk betul-betul bawah. Kena buka bumper kena buka besi ni. Lock bonnet pun kena buka. Ni hak kipas hak lama lah. Hamba buka tengok karbon berah dia ada lagi 5% rasanya. Sikit benar tu. Daripada kena tengah jalan nasib baik nak tukar cepat. Bumper pun hamba siap pasal dah ni. Kat belakang dah. Skru-skru boot berapa. Start enjin apa. Suka hati lah warnanya. Sengih lah tadi dia. Lepas ekor lah. Tak takut. Okey. Video dekat lah. Okey, bye.